Assalamualaikum, bersama aku Pemendau. Hari ni aku nak ajar kat korang macam mana cara nak calibrate AFR menggunakan ECU Tune Boss. Sekarang ni aku nak calibrate ECU Tune Boss dengan dyno aku bagi dia punya bacaan sama. First kali kena ada multimeter guys. Sebab multimeter ni lah yang akan mengesan berapa voltage pada AFR tertentu. Contoh, AFR 12 voltage dia lain, AFR 13 voltage dia lain, AFR 15 voltage dia lain. Setiap AFR voltage dia tak sama, tapi dia ialah linear output. Kenapa kita kena buat calibration ni? Sebab lain brand modul, lain dia punya voltage. So kalau korang PMP, boleh jadi dia punya AFR target tu tak sama macam yang korang nak. Macam aku sekarang ni, aku nak samakan dengan dyno aku sebab aku dah biasa pakai dyno ni. So AFR 13 aku tu ialah pada aku dia paling perfect. Okay, jadi aku nak motor ni run atas jalan, AFR 13 atas jalan sama dengan AFR 13 atas dyno. Sebab tu aku nak kena buat calibration ni. Okay, dekat mana korang nak tap wire multimeter ni? Macam multimeter dia ada wire merah, dia ada wire hitam. Okey, yang hitam ni korang terus direct ke body. Yang merah ni korang terus directkan sahaja pergi ke signal ni. Ni kan pada video yang lepas aku terangkan ni ialah wire daripada narrowband sensor original. Jadi bila kita dah cut wire tu, signal daripada modul wideband dia akan masuk ke sini. Jadi kita kena ambil voltage daripada sini. Sebab voltage daripada sini ialah voltage yang direct daripada modul wideband sensor ni. Jadi bila kau dah tap ke semua wire ni pada point yang tepat, kau on kau punya multimeter, kau pusingkan ke voltage. Macam aku ambil voltage yang besar lah. Maksudnya 60 volt ke bawah dia akan detect. Fuel yang paling rich 10 lah. Fuel yang paling lean 17.5. Okey, sedangkan untuk ketepatan yang cantik dia bermain daripada 14 hingga ke 12 je. Tapi aku besarkan gap tu supaya seberang kebarangkalian berlaku, motor kau boleh auto tune kan kawasan tu. Cara nak dapatkan bacaan fuel paling rich dan fuel paling lean, aku akan stay pada RPM yang paling tinggi dan TPS dalam 50% macam tu. Supaya bila aku leankan fuel, motor tak mati. Bila aku riskkan fuel, motor tak mati. Okey, faham? Kalau korang cuba buat benda ni pada idle, confirm dalam AFR 16 motor kau dah mati. Kau tak dapat AFR 17 tu. Lepas tu kalau kau riskkan pula AFR 10 macam tu, voltage dia tak akan stable kalau kau tengok dekat multimeter sebab motor time tu dah nak mati. Untuk melengkapkan proses ni, kau kena pasang 2 AFR pada exhaust korang. Sebab satu AFR di-reading oleh dyno, satu AFR di-reading oleh modul. Okey, AFR daripada dyno akan baca berapa AFU ratio time tu. Pada masa yang sama, kita boleh baca voltage dekat modul. AFR 13 pada dyno, pada modul berapa voltage dia. Itu cara yang kita buat. Okey geng, dekat mana setting auto sensor ni? Okey, setting auto sensor ni ada dekat dalam auto sensor lah. Ni. Okey. Kau masuk, kau akan nampak standard narrowband. Okey, standard narrowband ni yang mana original punya narrowband sensor lah. Default wideband, nampak nombor ni berubah. Innovate, ni brand AFR. Okey. Linear. Linear ni ialah internal testing kita lah. Ni tak payah tekan lah. Cuma korang kalau nak buat tu, tekan default wideband je. Okey guys, untuk memudahkan korang buat dulu table macam aku buat ni. Okey. Aku copy je speed kat sini. 102 ialah 10.2. 126 ialah 12.6 sampailah ke bawah 187 bermakna 18.7. Ni AFR. So belah sini ialah voltage. Voltage ni. Voltage ni kosong lah.
Maksudnya bila aku nak targetkan AFR tu sama dengan dyno aku, dia takkan sama voltage dekat dalam ni. Sebab dyno aku pakai modul wideband brand lain. Jadi dia takkan sama dengan brand yang ni. Bila kau nak buat proses calibration ni, stay tune jangan on. Stay tune kena offkan dulu. Sebab kau kena guna table fuel ni, okey, untuk reach dan leankan minyak tu untuk dapatkan voltage. Okey, macam aku akan pakai RPM 7000, TPS 50%. Aku akan steady kat situ je, static kat situ je, dan aku akan buat perubahan fuel kat situ. Daripada reach pergi ke lean. Okey, jom. Okay geng, jadi ini ialah voltage untuk setiap AFR pada dyno aku. So, tinggal copy je lah. Macam ni kan. Mari sini aku tunjuk. Okay. Jangan pandang yang nombor ni, ni running number je. Ni voltage. Voltage ni yang kau kena sesuaikan dengan apa yang kau dapat. Macam ni kan. Kalau sini 18. Jauh dengan 0.20. Kalau yang ni 0.21. Dia hampir. Tengok yang mana hampir lah. Okey. Kalau yang bawah ni 1.48. Okey, kita cari 1.48 ada tak? Ada. Okey, yang bawah ni pula untuk AFR 13.8 208. Okey, 13.8 208. Okey, hampir dia dengan kalau 2010 jauh 207. Macam itulah. Sampailah ke bawah. Bila dah siap semua calibration ni, baru bacaan pada app korang sama dengan dyno korang. Tapi ada satu bacaan yang lain, iaitu pada AFR meter. Mesti dia akan baca lain punya. Kenapa bacaan pada meter modul kita tak boleh calibrate? Sebab bacaan meter pada modul ni dah ditetapkan mengikut modul tu sendiri. Sekarang kau nak tune, nak buat auto tune, kau perlu samakan AFR pada ECU dengan dyno. So meter ni tolak tepi. Dia hanya reading saja. Untuk buat calibration ni, kau kena buat sekali je. Tak perlu buat banyak kali. Sebab calibration ni dia akan stay mengikut modul yang kau pakai. Bila kau tukar modul brand lain, baru kena buat calibration semula. Sebab dia akan berbeza. Okey, jadi kepada korang yang nak tiru kita sebiji-sebiji pakai modul brand burung ni, korang boleh tiru preset ni. So, start daripada episod itu lagi sampailah sekarang, kau rasa susah ke? Susah nak set up AFR modul ni. Susah kan? Sebab itu dekat dalam Malaysia ni dah ramai tuner buka dyno. Sebab untuk memudahkan korang juga, bila dah modi, dyno je terus. Dekat atas dyno bukan boleh set AFR saja, spark pun dia orang boleh set. Satu lagi aku nak pesan. Kau orang dah berjaya lah pasang AFR ni kan. Kau orang boleh tune atas jalan. Tapi satu benda kau orang tak boleh tune, iaitu spark. Sebab nak tune spark ni mesti atas dyno. Macam mana pun cara atas dyno, dekat atas jalan kita tak dapat nak jumpa spark yang sesedap rasa. Sebab kalau terlebih advance, dia knocking. Knocking confirm tak dengar. Dengan bunyi anginnya apalah kan. Kalau dia tak terlampau advance, motor tak ada power, kau pun tak boleh rasa. Kalau kau orang tune spark dekat atas dyno, kau orang boleh nampak betul-betul peak power kat mana, lekuk graf kat mana bila kau main spark. Kalau dekat atas jalan tak nampak benda tu semua. Atas jalan mana ada graf.